Doktor, kenapa saya dah cucuk lutut tu tak sakit Sabar dulu Puan, dengar sini penjelasan doktor tentang suntikan gel lutut ni. Selepas kita suntik gel ni dalam lutut, biasanya badan kita sendiri akan serap gel ni secara perlahan-lahan. Sebab itulah satu kali cucuk tu bukan bermaksud gel ni akan tahan selamanya dalam lutut kita tu. Dalam waktu tempoh 6 ke 12 bulan, biasanya badan akan serap secara perlahan-lahan gel tu nanti. Kemudian kena tengok juga tahap kerosakan pada osteoarthritis pada lutut kita juga. Kalau tahap yang masih awal, tahap 1 atau 2 mungkin boleh tahan lebih daripada 6 bulan lah, boleh sampai setahun juga. Tapi kalau dah tahap 3, tahap 4, memang dah ada kerosakan pada tulang rawan yang teruk, jadi gel tu kadang-kadang tahannya tidak terlalu lama. Kemudian kena cek juga sakit lutut tu selepas suntikan gel tu, adakah memang betul sakit lutut yang sama. Kadang-kadang ada kesan-kesan sampingan yang perlu kita rawat kembali, contohnya mungkin jangkitan ataupun kesan steroid. Jadi perlu rawat kembali ataupun perlu dapatkan kembali konsultasi dengan doktor. Kalau selepas cucuk gel dengan kami masih sakit lutut tu, jangan risau, sebab dalam package 6 dalam 1 suntikan gel kami ada waranti 1 bulan. So, kami ada promotion suntikan lutut 6 dalam 1. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, cepat-cepat hubungi kami.